Assalamualaikum dan hai semua. Welcome back to the Wanisha Family. Okay korang, sekarang masih lagi dalam bulan puasa, jadi kita akan buat video indoor je. Hari ni kita akan buat video, kita nak tengok berapa banyak persamaan antara Alisha dengan Mami. Okay, so kita ada dalam 10 ke 20 soalan dan kita nak tengok berapa banyak yang sama antara kita berdua. Okay, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa like, subscribe, share, komen dan tekan notifikasi. Okay, so jom kita mulakan. Jom. Ni Mami je tahu yang tanya soalan. Okay, so kita akan tulis jawapan dekat board ni Tak buat ni. So, jom. Okay, ini soalan yang kita ambil daripada ChatGPT tau. So soalan yang pertamanya adalah berkaitan dengan makanan. Okay, pilih ya Alisha. Ayam goreng ataupun burger? Dah? Belum. Okay, 1, 2, 3. Oh, okay, kalau sama baru kita akan kira point. Dan kalau kita terlalu sikit persamaan tu, jadi kita dua-dua kena denda. rendam tepung air rendam celak muka dalam tepung. Kita tepung, so kita kena denda. Kalau tak banyak sama lah. Sebab hari tu kita buat yang penting. Okay, soalan nombor 2. Pizza ataupun spaghetti? Ni senang. 1, 2, 3. Tengok. Yeay. Okay. Sama. Dapat 1 point. Okay, soalan nombor 3. Aiskrim atau gula-gula? Ni susah. Okay, Mami dah. 1, 3. 3. Yeay! Sama. Okay, soalan nombor 4. Jangan tengok. Tom yum ataupun sup ketam? Alamak. Dua-dua favourite Alisha. Tom yum atau sup ketam? Alamak. Dua-dua favourite Alisha. Okay. Saya pilih yang betul-betul Alisha suka lah. 1, 2, 3. Yeay, tak sama. Okay, tak sama. Okay, soalan ke-5. Air Milo ataupun air sirap? 1, 2, 3. Yeay, sama. Okay, itu kategori yang pertama, makanan. So kategori yang kedua adalah warna dan benda. Okay. Soalan pertama, merah atau hijau? Merah atau hijau? Merah atau hijau? Merah hijau. Kami dah. Satu, dua, 3. Hijau. Okay, tak sama korang. Sama. Kita cakap colour hijau juga. Okay, nombor 2, telefon ataupun tablet? Telefon ataupun iPad lah. Sekejap sabar. Dah. Belum. 1, 2, 3. Tak sama. iPad. Kita nak iPad. Okay, soalan ketiga, hitam atau putih? Satu, dua, 3. Ih. Tak Langsung sama. tak sama Ingat Alisha, kalau kita banyak tak sama, kita kena denda nanti tau. Baru 2 je ni. 3 lah. 3 lupa. Okay, nombor 4. Biru atau kuning? Satu, 2, 3. Yes. Sama. Sekarang kita dah ada 4. Nombor 5.
baju kurung ataupun baju blouse? Ini bukan tema warna dah ni. Dia tema warna dan benda. Oh, dah. 1, 2, 3. Tak sama. Okey, so kita akan masuk ke kategori yang ketiga, iaitu kategori aktiviti. Okey. Okey. Soalan yang pertama adalah, suka main kat luar ataupun main game handphone? Kalau nak kawan, suka lah. Okey. 1, 2, 3. Gen Z sekarang suka main handphone. Mami daripada zaman 80-90, so kita semua budak-budak suka main kat luar. Kita suka main getah, main masak-masak, main guli. Kan kita suka main kat luar tapi kalau dengan kawan-kawan je. Kalau Hai. tak ada kawan tak suka. Boring. Dengan kawan-kawan tu suka tu. Okey, nombor 2, Netflix atau YouTube? TikTok tak ada. Tak ada. Satu, dua, tiga. Yeay! Asyik kan pilih YouTube. Netflix. Okay, sudah ada 5. 5 persamaan. Okey, nombor 3, suka pergi pantai atau pergi taman? 2,000 years later. Dah? Memang punya. 1, 2, 3. Yeay! Yeay. Sama! Okey, Banyak lagi ke soalan. soalan? Dia setiap ni ada 5 soalan. Okey, soalan keempat. Suka berenang ataupun berbasikal? Berbasikal. Mm-mm. Berbasikal. Basikal. One eternity later. Ini jawapan Mami. Kita tinggal Syah. Okey, sama. Banyak aktiviti kita memang banyak sama lah. Okey, soalan kelima adalah, suka melukis atau suka menyanyi? Dia tak pandai lukis. Yeay! Sama. Kita tak pandai lukis, macam mana nak suka? Kita dah kategori yang last, iaitu kategori random. Okey, 5 soalan juga. Soalan pertama, suka tidur awal atau suka tidur lambat? Tunggu Alisha. Yeay, sama. Okey, soalan seterusnya. Suka makan banyak atau makan sikit? Satu, 2, 3. Ya. Okey, tak sama Kita suka makan banyak tapi tak gemuk-gemuk. Okey, soalan seterusnya. Suka shopping atau suka jalan-jalan? Dah. Satu, 2, 3. Yeay. Yeay, sama. Ni semua sebab Mami. Kau tahu saya suka shopping. Okey, soalan seterusnya. Suka kemas bilik ataupun sepahkan bilik? Satu, 2, 3. Tengok orang Alisha suka sepahkan bilik. Mami yang kena kemaskan balik. Okey, soalan last
Soalan last adalah, Mami ni garang atau baik? Okay. Alah, tu dekat. Okay. Dulu. Satu je. Mami harus suka selamat film ni ya. Kita tengok Alisha film pun. 2,000 years later. Tengok. Baik kot. Okay, ya betul lah tu sama. Okay, so kita dapat 11. Jadi, memandangkan soalan ada 20 dan kita dapat 11 per 20. Maksudnya kita berdua pass lah. Kalau bawah 10 tadi yang fail. Kita berdua tak ada kena denda. Okay. So, korang ni dah minggu terakhir puasa. Ucapan Alisha. Selamat berpuasa pada semua-semua. Mak kau selamat. Selamat berbuka. Okay, so adik-adik yang tengok selamat berpuasa. Jangan potong puasa. Kalau boleh puasa penuh. Dan nanti nak menyambut Hari Raya, selamat Hari Raya. Okay. So itu saja video kita hari ini. Nanti akan datang kita akan buat video dekat luar pula. Sebabnya sekarang kita tengah puasa. So nanti kita akan buat lagi next video yang best. Okay. So, kepada korang yang baru, jangan lupa Like, subscribe, share, komen dan tekan notification. Jangan lupa like, subscribe, share, komen dan tekan notification. Bye bye. Okay, bye-bye. Jumpa next video. Ah.